Hai, salam sejahtera. Post hari ini adalah membabitkan kes seorang wanita berusia awal 20 tahun yang mendakwa telah menjadi mangsa cabul oleh bapa kandung beliau sejak 10 tahun lalu. Dan apabila sampai ke pengetahuan kakaknya, mereka telah membuat laporan polis dan bapa ataupun suspek kes ini telah pun ditahan reman dan telah dibebaskan. Jadi tujuan gadis ini bersama adik-beradiknya tampil menghubungi saya adalah bukan untuk hanya bercerita mengenai pengalaman pahit mereka menjadi mangsa penderaan seksual dan juga fizikal bapa mereka, tetapi sebaliknya adalah untuk mempersoalkan mengapa kes terbabit masih belum dibawa ke mahkamah. Mengapa bapa beliau, iaitu suspek kes ini, masih belum didakwa ke mahkamah walaupun telah lebih satu bulan kes ini telah dibawa kepada polis. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak senang hati dan rasa gelisah kepada mereka adik-beradik yang merupakan mangsa di dalam kes ini, kerana bapa mereka masih bebas di luar sana dan seringkali cuba untuk menghubungi mereka. Dan hari ini saya akan membual mangsa untuk ketahui dengan lebih lanjut apakah cerita sebenarnya. Jadi, kamu adalah mangsa kes cabul bapa kandung oleh bapa kandung sendiri. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Boleh cerita sejak bila berlaku, bila kamu sedar situasi ini adalah salah? Perkara ni berlaku semasa saya 10 tahun, sejak saya 10 tahun dulu. So ayah saya dia akan datang bilik saya, dia sentuh saya, kemaluan saya semua tu. And selepas dia makan tu, dia akan datang bilik saya. Yang saya tidur tu, dia akan masukkan jari bawa dalam kemaluan saya tu. So yang the next day tu saya rasa pedih sangat, macam masuk cili dalam. So saya pun nangis lah, satu hari tu saya nangis. Saya memang tak sakit lah sangat bawah kan. Macam dalam seminggu tu memang 4-5 kali sehari lah. Tapi kalau satu kali dia datang pun dia akan like it will go on for like 2 hours. Kalau first time dia datang tu dia dah buat-buat, lepas tu dia keluar bilik. Lepas tu sekejap dalam masa 2 minit 3 minit dia masuk balik. Lepas tu dia buat, lepas tu dia keluar, lepas tu dia masuk macam tu lah. Tapi saya akan buat macam saya tidur. Masa dia datang sentuh tu saya akan gerak-gerak supaya dia berhenti sekejap. Masa tu dia berhenti, tapi selepas saya dah berhenti gerak tu, dia akan start balik. Insiden ni berlaku tahun lepas, Julai masa tu. So saya tengah buat assignment kat ruang tamu and ayah saya as usual lah, dia tengah minum and all. So dia datang dekat saya, dia cakap lah, saya sayang awak, I love you so much, you look like your mother. Dia nak pegang punggung saya semua tu. So saya tahulah dia dalam dia tak ada niat baik macam dia tanya macam tu. Saya pun nak bangun pergi bilik saya. So dia cepat-cepat dia pegang saya, lepas tu dia peluk saya kuat-kuat, lepas tu pegang punggung saya. So dia masukkan jari, lepas tu jilat semua tu. So saya pun nangis lah, saya hanya boleh nangis je. Saya nangis suruh dia berhenti, lepas tu dia kata no, it's okay, nothing. And after for some 20 minutes then only he let me go. Saya pun cepat-cepat naik bilik, saya tutup. Lepas tu dia pun datang balik bilik saya, dia kata jangan bagi tahu siapa. So saya pun untuk elakkan dia, saya kata okay, saya tak bagi tahu siapa. Tapi yang the next day tu saya betul-betul tak boleh, cannot take. The next day tu dia bawa saya nak pergi cakap pasal benda ni yang dia buat tu dalam kereta. So saya pun rekod lah. Masa rekod tu dia cakap apa yang dia buat, dia dari dulu apa dia buat, kenapa dia buat, semua tu dia cakap. So the following day tu I memang the morning tu saya memang niat untuk nak bunuh diri. So saya pun ambil pisau kerat tangan saya, lepas tu tapi saya berhentilah sebab dah terlalu sakit semua. So masa tu yang tu trauma untuk saya, sebab sebelum ni dia lakukan semua tu masa saya tidur. Yang ni saya
takut sebab dia tahu yang saya pun sedar, yang I also know what he's doing. So saya takut pasal selepas tu apa akan berlaku. Mesti dia akan lagi dia beranikan diri untuk sentuh saya, like depan-depan macam tu. Dia selalu hantar mesej ke pada you? Macam mana gangguan-gangguan seksual? Satu dia datang ke bilik, apa lagi bentuk gangguan-gangguan yang dia buat kat you? Masa like every time saya berdiri ke apa-apa, dia akan pegang punggung saya, dia akan pukul punggung saya. Lepas tu yang message tu yang like very over last year baru. Selepas yang dia tahu yang saya sedar masa dia lakukan semua tu, baru dia message saya, katakan jangan kunci bilik you, boleh tak awak allow untuk sentuh you, macam tu. Kalau dalam sibling saya tu, adik-beradik saya, memang sejak dulu saya jenis yang takut sebab memang sejak kecil dia setiap kali dia marah saya, pukul saya tanpa sebab. So dalam tu saya pun tak berani nak cakap dekat sesiapa. Jadi dalam tempoh tu kamu tak cuba untuk lari, kamu tak cuba untuk jerit? Saya takut untuk jerit pun sebab saya takut what will happen after I jerit. Mesti semua orang akan tahu, lepas tu gaduh besar-besar. So saya tak nak semua tu berlaku, so saya pun diam je. Kamu mesti bila tahu ayah kamu selalu masuk bilik, suka buat benda-benda perkara yang tak baik macam ni, kamu cuba untuk selamatkan diri kan? Macam ada tak you pernah cuba untuk tukar kunci ke ataupun lock pintu ke? Every time I lock the door, dia akan guna master key untuk buka. So one time he kept the master key somewhere near my room, so I took it, I keep it in my room and lock the door. So after that he stopped coming for a while. And then after that dia macam terus like tak cakap dengan siapa, beli barang rumah pun dia takkan beli. Dia tak jaga kebajikan kamu adik-beradik lah. It's because saya tak bagi, like saya tak entertain him. So kita report tu January 14. January 15 tu diorang dah pergi rumah, dah tangkap semua tu. Lepas tu dia hanya dapat 2 hari je remand. January 17 tu dia dah balik. Lepas tu dia balik je, dia terus bagi report yang katakan yang saya dengan kakak saya dah curi barang semua daripada rumah, curi around 70k and barang kemas dia, and kita dah lari rumah. So polis pun diorang datang serbu rumah yang kita tinggal sekarang. Diorang serbu pun tak dapat apa-apa. Habis yang tu, lepas tu dia selalu datang rumah kita, dia cakap nak bawa adik lelaki saya balik, nak bawa adik perempuan saya balik, semua tu. Lepas tu kita pun that day kita jumpa JKM. Lepas tu minta protection order. Tapi dia ada ganggu kita, macam masukkan gambar kita dalam WhatsApp dalam WhatsApp status. Lepas tu hantar gambar kita dalam WhatsApp group dia. Lepas tu dia akan chat dekat makcik saya, suruh hantar kita balik, suruh ugut macam kenapa makcik saya buat niat jahat atas dia, kenapa makcik saya tolong kita, semua tu. Is that sebab dia orang yang influence Datuk Seri, dia ada pangkat. So connection dia memang orang besar-besar lah. So selepas dia dah letak gambar dalam group semua tu, memang so saya takut dia akan hantar orang untuk cederakan saya or sesiapa yang tolong saya, macam makcik saya ke adik-beradik saya. Saya takut yang tu satu. Lagi satu, memang kita duduk kat sini pun tak ada assurance yang dia takkan cederakan kita, macam masuk ceroboh rumah ke apa ke, because this place is not guarded also. Saya buat report ni pun sebab it's like too over, like saya pun takut nanti kalau benda yang dia buat dekat saya pun, saya tu dia akan buat dekat adik saya. Sebab kalau 2 tahun lagi saya dah habis belajar, saya akan pergi kerja. Lepas tu adik perempuan saya yang tinggal kat rumah. Lepas tu saya takut nanti dia akan lakukan benda ni ke adik perempuan saya pun. Sebab tu saya setuju untuk bagi report. Okay, saya nak pihak atasan untuk cepat-cepat untuk mendakwa ayah saya ke mahkamah. Saya ingat diorang still pandang remeh atas kes ni, sebab tu diorang tak bawa ke mahkamah pun. So saya nak diorang untuk pandang serius. Memang tak ada like
sekarang ni macam ayah saya yang jadi victim, saya pula yang buat salah. Kita buat report ni pun untuk for my safety. Kalau saya tahu selepas saya buat report ni saya lagi akan face trouble, memang saya tak akan buat report pun. Saya buat report ni untuk supaya perkara ni like settle for once and all. Kalau nak tangguh-tangguhkan macam ni, like macam mana keadaan saya pula? Sampai bila saya nak go through all of this? Saya adalah kakak sulung adik saya, and saya ada lagi 3 lagi adik-beradik, 2 adik perempuan, 1 lagi adik lelaki. So pertama sekali saya lah yang dapat tahu pasal semua benda-benda ni yang berlaku kat rumah saya. Lepas dia cakap dia setuju untuk buat report, saya bawa dia ikut saya pergi buat report dekat balai. Pertama sekali saya tak percaya yang ayah saya sanggup buat macam ni dekat adik saya sendiri. Saya tahu ayah saya ni memang kaki perempuan. Dia memang dari dulu sampai sejak mak saya ada, dia memang kaki perempuan yang teruk-teruk. Sebab tu mak saya sendiri ada isikan borang cerai, dia pun cerai dengan bapa saya sebab ayah saya ni memang kaki perempuan yang sangat teruk. Tapi I tak sanggup dapat tahu yang bapa saya ni dia memang boleh buat benda-benda tak senonoh ni dekat anak-anak dia sendiri. Lagipun kita anak kandung, bukan anak tiri pun. Saya ingatkan sebab ada bukti semua kan, bukti pun memang kukuh. Saya ingatkan remand 1 minggu ke atau 5 hari. Tapi remand tu buat 2 hari sahaja. So saya pun macam pelik, asal dia kenapa 2 hari? Lepas 2 hari tu dia dah keluar, dia dah bebas. Atau dapat apa-apa lagi update daripada pihak DPP ke, atau bila nak naik mahkamah. Waktu saya tanya dengan pihak polis, dia orang cakap DPP akan naik esok. Dia orang ada pending kerja lain, dia orang tengah still gathering information. Tapi from what I know lah, kita dah bagi semua details yang kita dah tahu. I dah bagi statement, dua-dua adik-beradik saya dah bagi statement, kawan-kawan saya yang bukti untuk kes ni pun semua dah bagi statement kita masing-masing. Tapi sampai hari ni memang tak ada apa-apa tindakan yang diambil atas ayah saya ke, atau tak ada apa-apa update untuk kita pun. Saya memang pressure tu memang pressure sebab saya yang sekarang tanggungjawab kena jaga semua daripada saya, daripada semua benda-benda ni. And saya lagi takut sebab bapa saya dah mula hantar gambar-gambar saya, details tentang tempat saya kerja semua dekat kawan-kawan dia, dekat WhatsApp semua. So saya takut kalau saya keluar, tiba-tiba ada orang tembak saya ke atau bunuh saya, tak ada orang pun tahu. Sebab bapa saya memang orang yang berkemampuan untuk semua benda-benda ni. Dia ada semua duit untuk buat apa saja dekat kita orang. So saya memang takut. Risau sebab adik saya lah bangsa. Berapa lama lagi kita nak still tunggu pending. Berapa lama lagi kita nak tunggu macam ni? Manakala bapa saya tu okey je. Semua yang dia ada, dia dah nombor 1 dia dah ambil semua duit-duit mak saya yang suppose datang kita dia dah ambil. Kita ni tinggal kosong, tapi dia ada semua harta benda, semua benda atas nama dia sekarang. And dia pula happy yang kita ada bukti, ada benda yang benar, tapi kita yang masih tengah susah-susah kat sini sekarang. That's why. Okay, sekarang you sebagai mangsa kat sini kan, apa yang you rayu kepada pihak-pihak berkaitan, kepada DPP? Kalau Menteri Pembangunan Wanita, keluarga sendiri tengah tengok video ni, apa yang kamu nak rayu? Ni perkara ni bukan 1 or 2 days baru berlaku. Ni dah sejak 10 tahun. Sejak dia memang kecil lagi. From juvenile age, benda ni tengah berlaku. So, apa yang sedang ambil lama sangat untuk mereka turun bapa saya ke mahkamah? Apa yang lama sangat untuk mereka ambil tindakan atas bapa saya? Saya nak pihak yang berkenaan, pihak DPP ke, pihak mana-mana yang nak tolong kita, suruh serta-merta, ambil ni as serius, perkara ni serius, ambil bagi tindakan dekat bapa saya. Sebab daripada pandangan saya memang charges untuk bapa saya dah ditulis. I tak tahu apa alasan mereka, ataupun memang isu COVID ke, atau mungkin ada benda yang lagi serius daripada yang diorang tengah handle. Tapi untuk pandangan saya memang benda ni serius. So makin lama makin diorang pending, makin diorang drag, makin banyak dia ada peluang untuk keluar daripada kes ni. Makin dia ada peluang untuk dia buktikan yang bukti-bukti yang kita ada ni salah. Saya takut atas benda ni saja. And handphone dia yang mengandungi pelbagai jenis bukti pun dengan dia juga. So dia ada banyak peluang untuk padamkan semua benda tu daripada handphone dia ke. Semua dia ada. Selagi dia ni keluar dekat luar, memang macam-macam dia dah boleh buat. Memang dah 1 bulan ni macam-macam dia dah buat dekat kita semua. Dari segi emotional, physical, mental, dia dah memang sakitkan kita semua-semua dah. Saya sangat minta pihak berkenaan tu ambil tindakan atas dia betul-betul.